Wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, man khabbaba zaujatan imra'in aw mamlukah falaysa minna, rawahu Abu Daud. Ini hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, iaitu Nabi kata, siapa yang telah khabbaba ni, telah merosakkan isteri satu orang ataupun hambanya, maka dia bukan di kalangan kami. Rosakkannya, yakni dengan dia bawa berita yang bukan-bukan. Dia dah, orang ni isteri orang, kita bagi kepada dia pengkhabaran ataupun kita masukkan pada dia maklumat ataupun kita buat tindakan yang menyebabkan berkelahi dia. Ini terutama kadang-kadang mak mentua tak suka menantu, lalu dia pun timbulkan pada anak dia perkara-perkara yang menyebabkan bermusuh anak dia, antara anak dia dengan menantunya. Kalaulah orang meminang, dilarang oleh syarak untuk kita pergi meminang setelah seorang telah meminang, lagi dia tak minang, tak apa. Satu orang perempuan, orang telah pinang dan perempuan tu telah bersetuju, dilarang oleh syarak untuk kita pergi meminang pula. Tapi kalau perempuan tu belum buat keputusan, dia tak bagi keputusan, tak apa. Tapi kalau dia dah setuju dengan peminangan itu dan mereka berfikir nak kahwin tarikh, kita tak boleh minang, kerana itu merosakkan apa yang telah mereka rancang. Ini kan pula orang dah berkahwin, kita pergi bawa maklumat yang menyebabkan berbalah antara satu sama lain, ataupun kita buat cerita yang menyebabkan berbalah antara suami isteri, tentulah termasuk di kalangan dosa-dosa yang besar.